Assalamualaikum. Alhamdulillah, pada hari ini saya menghadiri perasmian pembukaan kedai emas PG Jewel di Taiping. Jadi ini adalah cawangan yang keempat yang terletak di Taiping, dan PG Jewel adalah kedai emas di bawah syarikat Public Gold. So untuk mereka yang dah ada akaun Emas-Gap, kalau sebelum ni kita hanya lihat emas di dalam telefon, so pada hari ini tuan-puan boleh hadir ke kedai emas PG Jewel untuk kita lihat sendiri koleksi-koleksi emas yang ada di bawah Public Gold. Inilah di sekitar perasmian, sementara kita menunggu diberikan hormat. Sementara itu saya belanja dulu macam mana suasana di hadapan PG Jewel. So alhamdulillah, suasana dah ramai yang tunggu dan tak sabar untuk pelancaran perasmian pembukaan. Dan PG Jewel ni dia berada di sebelah arah Nur KDE, iaitu di bawah Public Gold juga. Dan founder Datuk Seri Louis Ng pun sudah tiba, alhamdulillah. So kita pun dah makin hampir untuk permulaan, dan ramai lagi key leaders yang hadir untuk menjayakan perasmian ini. Jadi kita sedang menunggu, dan sementara itu akan ada beberapa ucapan daripada pihak Public Gold, daripada PGBO sendiri, dan seterusnya ucapan perasmian daripada Datuk Seri Louis Ng. Jadi sepanjang ucapan ni, antara info yang saya dapat antaranya adalah ini adalah pembukaan PG Jewel yang keempat, dan kita akan ada pembukaan seterusnya pada bulan 10 di Sungai Petani dan Alor-Star. Majlis diteruskan dengan ucapan oleh Datin Seri, dan kita bersambung dengan ucapan daripada Mahaguru Emas Tuan Syukur Hashim. Jadi Tuan Syukur maklumkan bahawa dengan adanya PG Jewel ni, sebenarnya kita sedang mendapat peluang yang lebih besar sebagai PGBO. Sebelum ni kita fokus kepada simpanan emas dalam bentuk gold badan dina, tapi dengan adanya PG Jewel, kita sudah boleh mendidik masyarakat untuk menyimpan emas mengikut kesesuaian setiap orang. Ada orang berminat dengan gold bar, ada orang berminat dengan barang kemas, dan yang pastinya kalau kita simpan emas, tak kisah dalam bentuk apa sahaja, bagaimana emas itu emas tulis, insyaAllah dia akan menjadi simpanan yang terbaik. Terusnya kita buat persiapan untuk acara pemuncak, iaitu acara perasmian branch PG Jewel oleh founder Public Gold Datuk Seri Louis Ng sama Datin Seri dan leaders yang lain. Kini tibalah acara pemuncak perasmian PG Jewel cawangan Taiping. Alhamdulillah, di atas perasmian yang berjalan dengan sangat lancar. So dijemput kepada semua yang ada di kawasan Bahfiran boleh datang, dan lepas tu kita sambung dengan sedikit jamuan ringan. Saya akan review untuk apa yang ada dalam PG Jewel ni. Jadi ini antara koleksi yang ada di PG Jewel. So koleksi-koleksi barang kemas yang ada dekat sini antara desain-desain yang terkini. Ini antaranya ada rantai, gelang tangan, pendant, cincin. Jadi siapa yang hadir pada hari ini, kita akan dapat, pertama sekali siapa yang buat pembelian 500 ke atas akan dapat berpeluang untuk ambil bahagian dalam cabutan bertuah. Dan siapa yang 50 terawal akan dapat voucher RM50. Ini antara rantai-rantai tangan ataupun rantai leher yang ada lah. So kita boleh pilih yang mana kita nak, kita boleh try, boleh cuba. Dan harga hari ni kalau tengok 416 RM496. Jadi inilah suasana pembukaan pada hari ini, yang mana penuh dengan customer dan penuh dengan PGBO yang hadir, dan mereka tak lepaskan peluang untuk beli dan miliki emas koleksi PG Jewel yang sangat cantik ini. Jadi tuan-puan yang berdekatan dengan Taiping dan sekitar dengannya bolehlah hadir ke PG Jewel Taiping untuk dapatkan koleksi emas yang penuh. Jadi siapa yang beli RM500 ke atas boleh putar roda ni antara voucher ataupun apa yang ada pada hari ini. Ini koleksi cincin yang viral di PG Jewel, sangat cantik, boleh dijadikan antara koleksi-koleksi yang menguntungkan kepada kita. So kalau kita simpan ataupun kita beli benda lain, nilainya akan sia-sia susut. Tapi kalau kita buat koleksi adalah koleksi emas, insyaAllah emas ni kita boleh digunakan untuk masa depan kita. Dan hari ini ada koleksi pendant yang
limited edition, hanya 50 pieces saja. So sampai sini saja perkongsian peresmian PJJ World. Jumpa lagi pada sesi video yang akan datang.